Salam sejahtera. Satu artikel saya dapat daripada Gempa. Kenyataan tentang bakal isteri undang kritikan Q Haidar serahkan soal jodoh pada Tuhan. Saya tak suka orang atur hidup saya. Pelakon Q Haidar mencetuskan perdebatan warganet selepas mengeluarkan kenyataan mengenai usahawan dan artis Fazura ketika mengadakan siaran langsung di TikTok. Dalam perkongsian itu, Q mempersoalkan mengapa dia perlu memberi emas kepada Fazura, memandangkan soal jodoh adalah perkara yang tidak pasti lagi. Kenapa saya kena beli untuk Fazura? Saya beli untuk bakal isteri saya, dan kita tak tahu siapa bakal isteri sebenar saya. Entah-entah yang kat komen ni, korang ni menekan betul, ujurnya. Q menegaskan dia kurang selesa apabila ada segelintir individu menentukan hidupnya kerana dia menyerahkan urusan jodoh sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang saya tak suka orang mengatur hidup saya menyerahkan segalanya pada Tuhan, katanya. Perkongsian tersebut menerima berbagai reaksi daripada netizen. Ada yang berpendapat nadah kenyataan Q Haidar kedengaran seperti biasa sahaja dan menganggap perkara tersebut tidak seharusnya dibesarkan. Nadah dia okey je, ingat teruklah sangat. Bagi saya biasa saja. Dia tengah melawak je kot. Korang ni cepat terasa sangat. Bagaimanapun terdapat juga warganet yang menasihatkan Q supaya lebih berhati-hati dengan kata-kata, memandangkan dia pernah melakukan berbagai usaha romantik terhadap Fazura sebelum ini. Dia sepatutnya perlu pandai bertepis bila beri respon, sebab dia yang dah secara terbuka beri Fazura bunga, beri pada anaknya, bercakap dengan kawan dan ibunya. Peminat dah percaya ia memang nak berkenalan secara romantik. Bergurau pun kena bijak. Sekarang peminat pun dah sakit hati dan salah faham, tulisnya.